Korang tahu tak, sebenarnya dalam kehidupan kita ada harapan yang tak pernah menyakitkan kita. Sebab selama ni mungkin kita hidup dengan harapan yang palsu daripada seorang jejaka ataupun daripada seorang wanita. Tapi harapan kali ini kita bawakan daripada sudut bagaimana kita nak mendapatkan harapan yang pasti Allah akan berikan kepada kita, dengan syarat kita memberikan 3 formula ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga adalah kita berharap dengan lebih tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah 3 sendi iman yang dibawakan daripada ayat 57 surah Al-Isra yang berada pada juzuk yang ke-15. Tahu tak, daripada ayat ini lahirnya ada 3 golongan yang Allah sebut, yang di mana 3 golongan ini berkait rapat dengan harapan. Ada harapan yang Allah berikan kepadanya, iaitu orang yang taat dan dikurniakan pahala. Yang kedua, orang yang berharap untuk mendapat keampunan, iaitu mereka yang di mana ada buat dosa lalu mereka cepat-cepat taubat. Tetapi ada harapan yang ketiga, Allah tidak tunaikan sama sekali kepada mereka, iaitu yang di mana orang ini melakukan dosa tetapi dia nakkan rahmat, dia nakkan segala bentuk yang dia nakkan, dan orang inilah yang dimaksudkan dengan tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang perlu kita hati-hati, kemungkinan harapan tersebut Allah akan tunaikan di dalam api neraka kelak. Auzubillahi min zalik.